Apa jadi kalau sebuah negara guna AI sepenuhnya? Cuba anda bayangkan, satu negara guna AI untuk segalanya, ekonomi, tentera, pendidikan, bahkan kerajaan. 1. Produktiviti meletup. Ekonomi negara tu meletup, AI urus kilang, pejabat, pertanian, tanpa letih, tanpa cuti. 2. Pendidikan AI sama dengan rakyat super cerdas. Pelajar belajar dari AI yang faham gaya belajar individu, hasilnya, generasi genius. 3. Pertahanan automatik. AI kawal sistem pertahanan, tak pernah tidur, tak pernah silap. Serangan dikesan sebelum berlaku. 4. Politik tanpa manusia. AI gantikan menteri dan pemimpin, tiada rasuah, tiada agenda. Tapi, siapa cipta AI itu? 5. Kuasa tak seimbang. Negara lain tertinggal jauh. AI jadi senjata ekonomi dan ketenteraan. Dunia mula takut. 6. Tapi, kalau AI buat keputusan salah, siapa nak bertanggungjawab? Teknologi boleh selamatkan dunia atau tamatkan segalanya. Apa pendapat anda?